Warga Dewan, Tan Sri Profesor Dr. Siddiq Baba pernah berkata bahawa remaja ialah tiang negara. Jika rosak akhlaknya, maka runtuhlah sesebuah negara. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, delegasi meja Kabinet Kerajaan, kontradiksi perwakilan perundang-undang serta warga Dewan yang sedang bersidang. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam perdebatan untuk semua. Tuan Yang Dipertua, selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di meja perwakilan kerajaan pada hari ini, saya akan menggagaskan usul yang cukup penting untuk kita debatkan secara bersama, iaitu Dewan ini mencadangkan pengharaman aplikasi TikTok di Malaysia. Maka, untuk memahami usul ini dengan lebih mendalam, eloklah kiranya jika kita lihat dahulu pendefinisian secara literal dan juga konseptual kami di meja perwakilan kerajaan. Maka Tuan Yang Dipertua, saya pecahkan usul ini kepada 3 perasaan utama. Pertama, pengharaman sekaligus menjadi frasa kontroversi untuk usul perbahasan kita pada hari ini. 2, aplikasi TikTok, dan yang ketiga, di Malaysia. Maka pengharaman menurut Kamus Dewan edisi keempat bermaksud larangan rasmi terhadap sesuatu perkara melalui kuasa undang-undang atau dasar negara. Dalam konteks ini, pengharaman bukan sekadar sekatan biasa, tetapi tindakan menyekat penggunaan sesuatu aplikasi secara menyeluruh melalui mekanisme perundangan kerajaan. Kedua, aplikasi TikTok yang merujuk kepada satu aplikasi media sosial dari negara China yang dimiliki oleh syarikat ByteDance. Ia berfungsi sebagai sebuah platform penyebaran video pendek secara terbuka dan juga pantas yang memberi peluang kepada pengguna menghasilkan kandungan secara kreatif. Namun perlu difahami, ia kerap kali disebarkan tanpa pelapisan. Dan yang terakhir, di Malaysia, yang mana ia bermaksud pelaksanaan dasar atau larangan dalam skop negara kita yang berdaulat, serta tertakluk kepada undang-undang tempatan, kawalan media digital dan juga keselamatan cyber. Maka secara keseluruhannya, usul ini menekankan cadangan supaya kerajaan Malaysia melaksanakan larangan rasmi ke atas penggunaan aplikasi TikTok melalui dasar undang-undang dan juga peraturan komunikasi digital yang sedia ada. Dari sudut konseptualnya pula, warga Dewan yang dimuliakan, usul ini sebenarnya berakar daripada realiti semasa apabila isu yang muncul semakin meruncing sahabat hari. Kajian yang bertajuk Social Media Identity and Youth Behavior in Malaysia dengan izin Tuan Yang Dipertua yang telah diterbitkan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pada tahun 2022 jelas menyatakan bahawa TikTok kini menjadi punca utama perubahan sikap negatif dalam kalangan pelajar, termasuk dari segi berpakaian, penggunaan bahasa kasar dan juga ketagihan perhatian ataupun attention seeking disorder dengan izin Tuan Yang Dipertua, serta budaya tular yang meminggirkan nilai dan juga adab ilmu. Malah, menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun NCMC, TikTok merupakan antara 3 platform tertinggi yang dilaporkan berkaitan penyebaran maklumat palsu, buli cyber dan juga mempunyai unsur perkauman sepanjang tahun 2023 sahaja, warga Dewan sekalian. Maka, isu ini bukan lagi satu isu yang remeh, tetapi ia telah mencapai satu tahap yang membimbangkan dan memerlukan tindakan segera kita untuk menyetujui usul Dewan ini mencadangkan pengharaman aplikasi TikTok di Malaysia. Tuan Yang Dipertua, mengapa usul ini dicadangkan? Ibarat kata peribahasa, kalau bukan angin, masakan pokok bergoyang. Maka ada usul cadangan, ada jugalah masalah yang berlaku di bahagian lapangan.
Maka dua isu yang kami ketengahkan dalam Dewan Perbahasan pada hari ini, yang pertama, TikTok menyebar racun sosial tanpa lapisan. Platform ini telah menjadi lubuk konten lucah, bahasa kesat, cabaran berbahaya seperti School Breaker Challenge dengan ketentuan yang dipertua, serta penyebaran fahaman ekstremisme. Kajian yang telah dilakukan oleh Institute for Strategic and International Studies ISIS Malaysia dengan ketentuan yang dipertua pada tahun 2023 mendedahkan bahawa 6 daripada 10 remaja di Malaysia pernah melihat kandungan negatif ataupun provokatif di TikTok dalam tempoh masa seminggu, warga dewan sekalian. Ini amat membimbangkan kita. Oleh itu, kita terus kepada isu yang kedua, iaitu TikTok merosakkan akal remaja serta mencalarkan akhlak mereka. Remaja mula menjadikan likes dan juga followers sebagai ukuran harga diri. Ini memberikan tekanan sosial yang melampau. Laporan dari Malaysian Journal of Young Studies 2022 dengan ketentuan yang dipertua menyatakan bahawa penggunaan TikTok secara berlebihan meningkatkan kebarangkalian kemurungan remaja sebanyak 32% warga dewasa sekalian. Maka atas dasar inilah kami dari pihak kerajaan menyokong usul ini sepenuhnya, iaitu pengharaman TikTok di Malaysia bukanlah satu langkah keterlaluan, tetapi di pihak kami ia merupakan satu bentuk intervensi strategik demi menyelamatkan anak bangsa kita. Jika TikTok ini dibiarkan tanpa kawalan, negara ini akan menyaksikan generasi remaja yang hilang menjadi diri mereka, lemah akal dan juga tandus nilai. Maka jika ia diharamkan secara menyeluruh pula, kita akan membersihkan persekitaran digital menjadi lebih berkualiti, memberi ruang kepada aplikasi tempatan yang lebih mendidik dan juga mengembalikan fokus pelajar kepada ilmu, akhlak dan juga nilai. Selesai sesi pendefinisian usul, saya bergerak terus kepada sesi penghujahan, iaitu hujah perdana kami di meja perwakilan kerajaan di bawah kata kunci TikTok racun remaja. Tuan dan dipertua, TikTok ini ibarat racun yang berjenama hiburan, senang kata. Dalam diam, ia mencengkam pemikiran anak-anak muda Malaysia dengan kandungan yang jauh menyimpang dari nilai dan juga adab, sopan dan juga budaya yang telah tersemat dalam diri generasi muda. Di sebalik kata kreativiti digital, terselit sebenarnya gelombang bahaya yang menyelubungi minda remaja dengan sensasi palsu, cabaran berisiko dan juga kandungan-kandungan songsang yang merosakkan akhlak dan juga pemikiran mereka. Menurut kajian yang dilakukan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia, di mana media sosial dan perkembangan identiti remaja di Malaysia merupakan nama jurnalnya dan telah pun diterbitkan pada tahun 2022, menyatakan sebanyak 74% remaja menghabiskan lebih 2 jam sehari di TikTok, dan dalam kalangan ini lebih separuh menyatakan mereka terpengaruh dengan trend, gaya hidup dan juga bahasa dalam aplikasi tersebut. Apa yang lebih merisaukan lagi, Tuan dan Dipertua, apabila laporan MCMC tahun 2023 mendedahkan bahawa TikTok merupakan aplikasi media sosial tertinggi dilaporkan dalam kategori penyebaran maklumat palsu, buli cyber dan juga gangguan seksual, mengatasi aplikasi Facebook dan juga Instagram. Ini bukan sekadar statistik, warga dewan sekalian. Ini lebih daripada batas masa untuk kita perbaiki generasi masa depan kita. Maka contoh yang berlaku di Sabah pada November 2023, apabila seorang pelajar perempuan tingkatan 2 pengsan selepas mencuba cabaran di TikTok, iaitu Pass Out Challenge dengan izin Tuan yang dipertua, yang memerlukan mereka menahan nafas sehingga hilang kesedaran. Kes ini dilaporkan oleh Harian Metro
dan menggemparkan masyarakat pada ketika itu. Dan saya ingin bertanya kepada sisi Dewan termasuk perwakilan perbankan, bukankah ini satu isyarat jelas bahawa keseronokan sementara telah menggugat keselamatan anak bangsa? Tuan ada berdoa, remaja ialah waris negara. Oleh kerana demikian, jika mereka leka dan juga hanya menyangka yang merosakkan dan telah mendidik dari awal perkara tersebut, ibaratkan mana pujangga, bagaimana acuan, begitulah kuihnya, maka akan rosaklah masa depan Malaysia kerana kita takkan lahirkan generasi berkualiti untuk masa depan nanti. Oleh kerana demikian, adakah kita mahu generasi pewaris bangsa ini lebih mahir menarik TikTok dari menghafal rukun negara, lebih kenal influencer viral daripada tokoh kemerdekaan negara? Dan sekiranya ini dibiarkan, maka kita sedang membina satu istana pasir di tepi pantai, indah di mata tapi runtuh di telan ombak. TikTok juga mengukuhkan budaya viral dahulu, fikir kemudian. Apabila ramai remaja sanggup memalukan diri sendiri, mendedahkan aurat, melanggar samsing dan mempersendakan agama semata-mata mahu diri mereka dikenali dan juga mendapatkan likes dan juga followers, maka ini menunjukkan bahawa nilai ke diri mereka telah diganti dengan algoritma yang berbeza dan juga maruah mereka telah dijual untuk hiburan semata-mata. Ini amat merisaukan. Oleh kerana demikian, saya buktikan dengan satu lagi kajian daripada Asian Journal of Behavioral Science yang telah diterbitkan oleh Farh Azira pada tahun 2023, menunjukkan remaja pengguna TikTok aktif mempunyai 31.7% risiko lebih tinggi untuk mengalami tekanan emosi, dan tidak cukup sampai di situ saja. 28.4% risiko kurang keyakinan diri juga belum muncul dalam diri mereka berbanding remaja yang kurang terdedah kepada media sosial. Dan ini sekali lagi membuktikan bahawa TikTok bukan sahaja merosakkan akhlak tetapi menggugat kestabilan mental anak-anak kita. Warga Dewan yang dimuliakan, kami tidak menolak teknologi, tetapi kami menolak teknologi tanpa sempadan nilai dan juga akhlak. Seperti kata peribahasa Melayu, umpama menarik rambut di dalam tepung, rambut tak putus, tepung tak berselirak. Maka pengharaman TikTok ini juga bukan bermaksud kami anti kepada teknologi, tetapi kita sedang menyaring yang keruh dan mengambil yang jernih demi masa depan yang lebih sihat dan juga seimbang. Justru itu pihak kerajaan mencadangkan pengharaman aplikasi TikTok ini sebagai langkah drastik yang wajar demi menyelamatkan anak bangsa daripada terus dirosakkan oleh budaya luar yang tidak ditapis. Sekiranya dibiarkan, kita akan melahirkan generasi yang kosong ilmu tetapi kaya dengan gimmicknya sendiri. Tuan Haji berdoa, akhir kata, persoalannya bukan lagi tentang aplikasi, tetapi tentang hala tuju anak bangsa. Kita tidak mahu anak bangsa dan juga muda ini hanya canggih di skrin semata-mata, tetapi kosong di dalam jiwa. Kita mahu generasi yang berilmu, beradab dan berdaya saing. Maka saya sebagai yang amat berhormat Perdana Menteri pada hari ini mendukung usul ini 100%, iaitu pengharapan TikTok di Malaysia akan menjadi satu langkah bijak demi melindungi akhlak anak bangsa dan juga maruah negara. Maka tiada apa yang saya minta, mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum.